Ingat tuan-tuan, jangan suka-suka hati je mengaku sebagai keturunan orang yang bukan keturunan kita. Kalau nak tahu tasik yang tohor, asam selusur, pucuk bersulur. Kalau nak tahu asal leluhur, mari kita menyusur galuh. Baik tu nak tahu keturunan, kena menyusur galuh. Orang Melayu, dia ada ilmu tentang mencari nasab ini. Sahihun nasab, masyhurun nasab, makbulun nasab, majhulun nasab, mashkukun nasab, mardudun nasab, mat'unun nasab. Sekarang ni saya, ialah ramai budak-budak kita semangat bertengkolok, bertanjak kulu kilir, bangga jadi Melayu. Tapi jangan sampai awak mengaku awak keturunan yang bukan awak punya keturunan. Saya keturunan Mat Kilau. Sedap sangat mengaku. Cuba susun sikit. Mengaku tak boleh, mesti sahihun nasab. Awak tak boleh mengaku awak keturunan bukan keturunan awak, tak cium bau surga esok. Baik itu kena menyusul galuh, cari balik susu galuh kita. Dia jangan, kalau majhulun nasab tahan lagi, nasab yang kabur itu tahan lagi. Dia ada yang mashkukun nasab, putus sambungan. Putus ni kena cari balik. Toh kena pergi ke Pulau Penyengat, kena pergi ke Riau sana, toh manalah kena susul balik, cek balik keturunan. Ada yang mardudun nasab, ini kita tolak. Dia mengaku keturunan orang ni, sumber dia mimpi. Tak jadi. Awak tahu mana awak keturunan Sangsa Purba? Saya baru ni mimpi 3 malam turut-turut. Tak pakai. Mimpi kita tolak sebagai hujah. Saya mimpi moyang saya mari, mu cicit aku. Mimpi tak pakai, mahkamah mana terima mimpi. Yang lebih teruk, mat'unun jasad, nasab. Nasab tak sah tarah langsung. Baik itu tuan-tuan, sekarang ni begitu ramai orang mengaku keturunan-keturunan. Mengaku keturunan Tok Gajah, mengaku keturunan Tok Bahman, mengaku keturunan Mak Kilau, mengaku keturunan Haji Wak Abdullah Abdul Karim Tok Seni. Macam-macam. Bukan kita tak beri mengaku berdosa kalau bukan. Jangan kosek-kosek nak mengaku. Kenapa dalam Islam nasab sangat mustahak? Sebab nasab menentukan masalah hukum waris. Nasab menentukan wali pernikahan. Wasab juga dia ada kaitan dengan masalah wakaf, masalah faraid. Awak suka-suka hati ngaku tak boleh. Jadi kepada adik-adik di luar sana, nak semangat cari keturunan boleh. Buat elok-elok. Cari betul-betul. Susun elok-elok. Sementara orang tua-tua hidup kita tanya, saya ini moyang nama siapa? Di mana kuburnya? Ambil gambar. Jangan mengaku suka-suka hati. Saya keturunan Sultan Muzaffar Shah Riau. Sedap jangan mengaku. Mana susu galuh awak? Tak ada mimpi. Tak jadi. Memang kalau pergi ke tanah Jawa, ada setengah-setengah tok bawang dukun ni, dia boleh sebut susu galuh kita, dia pakai jin kan. Boleh tolong tengokin keturunan saya, taruh RM1,000. Terus dikira. Kamu nama bin disusun satu-satu, jin tu menyebut sesa. Tak boleh pakai.